Tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa hanya satu tabiat kecil seperti memerah beberapa titis limau ke dalam segelas air setiap hari boleh memberi manfaat atau mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan diri, terutamanya selepas usia 60 tahun. Ia mungkin kedengaran agak keterlaluan, tetapi itulah hakikatnya. Setiap tahun, beribu-ribu warga emas terpaksa berdepan dengan masalah penghadaman yang tidak diingini. Batu karang, atau kenaikan paras gula dalam darah secara mendadak, tanpa menyedari langsung bahawa puncanya datang daripada dapur mereka sendiri, iaitu daripada buah limau yang begitu lazim digunakan. Jangan risau, saya di sini bukan untuk menakut-nakutkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjauhi buah limau. Sebenarnya, limau adalah sahabat kesihatan yang hebat, tetapi apabila digabungkan dengan makanan yang salah, ia boleh menghasilkan tindak balas senyap di dalam badan yang jarang disedari. Tindak balas tersebut boleh membawa kepada kembung perut, keletihan dan ada kalanya sehingga perlu dimasukkan ke hospital. Dalam video hari ini, kita akan bersama-sama meneroka kebenaran di sebalik buah yang nampaknya tidak berbahaya ini. Saya akan tunjukkan kepada anda semua jenis-jenis makanan yang sama sekali tidak boleh digabungkan dengan limau, terutamanya bagi mereka yang berumur lebih 60 tahun. Dan selepas itu, kita akan lihat pula gabungan yang selamat yang membantu memperbaiki sistem penghadaman, sistem imun serta kesihatan tulang dan sendi. Sekarang, janganlah bimbang ya. Saya tidak mengatakan bahawa anda semua perlu berhenti menggunakan limau. Hakikatnya, limau adalah sejenis buah yang hebat membawa pelbagai manfaat kepada badan. Tetapi jika digabungkan dengan cara yang salah, ia boleh menyebabkan masalah kesihatan secara senyap, membuatkan anda merasa kembung, letih atau sistem penghadaman terganggu tanpa mengetahui puncanya. Dalam video hari ini, kita akan meneroka kebenaran tentang limau yang jarang diperkatakan dan saya akan tunjukkan makanan-makanan yang sama sekali tidak patut anda gabungkan dengan limau, terutamanya jika anda sudah berusia lebih 60 tahun. Selepas itu, saya juga akan berkongsi cara-cara gabungan yang selamat dan bermanfaat yang membantu memperbaiki sistem penghadaman, menguatkan sistem imun dan menyokong kesihatan tulang dan sendi. Ini bukanlah senarai boleh dan tidak boleh yang kaku, tetapi satu perbualan mesra untuk membantu anda memahami badan anda dengan lebih baik serta pilihan-pilihan mudah tetapi penting dalam kehidupan seharian. Oleh itu, jika anda seorang yang mempunyai tabiat minum air limau pada waktu pagi, atau sering memerah limau ke dalam hidangan, video ini mungkin akan mengubah cara pandang anda terhadap makanan. Dan sebelum kita bermula, sila komen nombor 1 jika anda pernah minum air limau setiap hari, atau nombor 0 jika anda tidak pernah terfikir untuk berbuat demikian. Jangan lupa tekan butang langgan saluran kesihatan warga emas untuk menerima lebih banyak petua penjagaan kesihatan yang mudah dan berkesan setiap hari. Makanan pertama yang anda tidak patut gabungkan dengan limau, terutamanya apabila sudah berusia lebih 60 tahun, ialah susu dan produk tenusu seperti susu segar, yogurt, keju atau walau sedikit krim dalam secawan kopi pagi anda. Sejak kecil hingga dewasa, semua orang beranggapan bahawa susu baik untuk tulang dan baik untuk kesihatan. Tetapi ada satu perkara yang jarang diambil perhatian. Apabila anda mencampurkan limau dengan susu, satu tindak balas kimia antara asid sitrik dalam limau dan kalsium dalam susu akan berlaku, menyebabkan susu menjadi berketul dan termendap menjadi gumpalan kecil. Ia mungkin kedengaran seperti satu eksperimen di dapur sahaja, tetapi di dalam perut ia boleh menyebabkan kembung, senak, sukar hadam dan membuatkan anda rasa seolah-olah makanan hanya pegun di dalam perut tanpa dapat dicernakan. Bagi orang muda, sistem penghadaman yang masih kuat mungkin tidak akan merasakan kesannya dengan jelas. Tetapi apabila usia meningkat, badan menghasilkan lebih sedikit enzim pencernaan dan asid perut, menjadikan proses penyerapan lebih sukar. Oleh itu, jika anda minum susu bersama limau atau makan yogurt yang dicampur air limau kerana berfikir ia membantu menyah toksin atau menurunkan berat badan, kemungkinan besar anda sedang memudaratkan sistem penghadaman anda sendiri. Sains telah membuktikan perkara ini. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Food Chemistry menunjukkan bahawa asid sitrik boleh mengubah struktur protein dalam susu, menjadikannya lebih sukar untuk diserap oleh badan.
American Journal of Clinical Nutrition juga menunjukkan bahawa warga emas lebih mudah berisiko mengalami gangguan penyerapan kalsium apabila mengambil makanan yang tinggi kandungan asid. Satu contoh dari kehidupan sebenar. Makcik Salma, jiran saya yang berusia lebih 70 tahun, percaya bahawa minum susu suam dengan limau sebelum tidur akan membantu menyah toksin. Tetapi selepas beberapa lama, beliau sering mengalami kembung perut, rasa tidak selesa dan sukar tidur. Apabila beliau beralih kepada minum teh bunga kekua, semua gejalanya hilang. Tiada apa-apa yang ajaib. Ia hanyalah tentang menggabungkan makanan dengan cara yang betul. Nasihat: jangan perah limau ke dalam susu, yogurt atau hidangan yang mengandungi keju. Jangan minum air limau sejurus selepas minum susu. Jika anda suka air limau, tunggu sekurang-kurangnya 1 jam selepas minum susu atau makan produk tenusu untuk memberi masa kepada perut memproses kalsium terlebih dahulu. Makanan kedua yang anda sama sekali tidak patut gabungkan dengan limau, terutamanya jika anda sedang mengawal paras gula dalam darah atau sudah berusia lebih 60 tahun, ialah gula putih. Bahan yang ada di mana-mana sahaja dalam kuih-muih, teh, kopi, minuman ringan atau walaupun dalam sekeping roti pagi anda. Kedengarannya tidak berbahaya, bukan? Tetapi apabila limau bertemu gula, ceritanya tidaklah semudah itu. Mengapakah gabungan ini berbahaya? Limau mengandungi asid sitrik, sejenis bahan yang berupaya melambatkan proses badan memproses glukosa. Apabila anda makan makanan manis, paras gula dalam darah akan meningkat dan badan akan merembeskan insulin untuk membawa gula masuk ke dalam sel. Tetapi asid daripada limau menyebabkan insulin tidak berfungsi pada kapasiti penuh, membuatkan gula kekal lebih lama di dalam darah yang membawa kepada turun naik yang tidak menentu, naik dengan cepat dan kemudian turun secara mendadak. Ini amat berbahaya bagi penghidap pradiabetes atau diabetes jenis 2. Warga emas pula sememangnya mempunyai sensitiviti terhadap insulin yang semakin berkurangan dari masa ke masa. Menurut Journal of Clinical Endocrinology, metabolism hidangan yang tinggi asid digabungkan dengan karbohidrat proses boleh mengurangkan sensitiviti insulin sehingga 20%, satu angka yang bukan kecil. Akibatnya, anda mungkin akan merasa letih, pening, cepat lapar semula dan dalam jangka masa panjang, pankreas terpaksa bekerja lebih keras yang mudah membawa kepada sindrom metabolik atau penyakit kencing manis. Kisah dari kehidupan sebenar. Pak Cik Rahman, seorang kawan saya, setiap tahun mempunyai tabiat minum air limau segar yang dicampur dengan 2 sudu teh gula putih pada waktu tengah hari untuk menyegarkan badan. Namun, selepas itu beliau sering merasa berat kepala, sangat letih dan tidak faham mengapa. Apabila berjumpa doktor, beliau mendapati paras gula dalam darahnya sangat tidak stabil. Sebaik saja beliau berhenti meletakkan gula ke dalam air limau dan beralih kepada minum air limau asli atau menambah sedikit madu asli, paras gulanya menjadi stabil dan semangat serta kesihatannya juga bertambah baik dengan ketara. Nasihat untuk anda, jika suka limau, minumlah air limau tanpa gula atau gabungkannya dengan pemanis semula jadi seperti strawberry, beri biru atau madu asli. Elakkan penggunaan gula putih, sirap, gula-gula atau kuih-muih manis dalam hidangan yang sama atau sejurus selepas minum air limau. Jika terlanjur makan makanan manis, tunggu sekurang-kurangnya 1,2 jam sebelum minum air limau untuk memberi masa kepada badan memproses glukosa terlebih dahulu. Kumpulan makanan seterusnya mungkin kedengaran sangat baik untuk kesihatan seperti bayam, ubi bit atau kacang tanah. Semuanya kaya dengan serat, antioksidan dan nutrien yang baik untuk jantung dan otak. Walau bagaimanapun, apabila digabungkan dengan limau, terutamanya bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun, ia boleh mewujudkan satu risiko tersembunyi yang membahayakan buah pinggang. Mengapakah gabungan ini berbahaya? Makanan-makanan yang disebutkan tadi mengandungi banyak oksalat sebatian semula, jadi yang terdapat dalam banyak jenis tumbuhan. Biasanya oksalat tidak berbahaya, tetapi apabila bertemu dengan asid sitrik dalam limau, ia akan bergabung membentuk hablur kalsium oksalat. Hablur-hablur kecil ini boleh terkumpul secara beransur-ansur di dalam buah pinggang dan lama-kelamaan
akan membentuk batu karang, satu masalah yang sangat biasa di kalangan warga emas apabila fungsi buah pinggang untuk menapis bahan buangan semakin merosot. Menurut data daripada Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Amerika Syarikat, National Kidney Foundation, individu berusia lebih 60 tahun mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat batu karang berbanding orang muda dan pemakanan adalah faktor utama. Satu lagi kajian dalam Clinical Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahawa mereka yang makan makanan kaya oksalat bersama dengan makanan berasid tinggi seperti limau dan oren mempunyai kadar pembentukan batu kalsium, oksalat yang lebih tinggi dengan ketara, terutamanya dalam kumpulan umur 55 tahun ke atas. Kisah dari kehidupan sebenar. Makcik Aisyah berumur 68 tahun pernah percaya bahawa minum jus ubi bit yang dicampur limau setiap pagi akan membantu menyah toksin hati dan membersihkan darah. Selepas beberapa bulan, beliau mengalami sakit belakang yang teruk, terpaksa dimasukkan ke hospital dan didapati menghidap batu karang. Beliau masih boleh mengambil limau, tetapi tidak sepatutnya digabungkan dengan sayur-sayuran kaya oksalat seperti ubi bit atau bayam. Selepas mengubah tabiatnya, iaitu minum air limau secara berasingan dan makan sayuran hijau secara berasingan, kesihatannya bertambah baik dengan ketara dan masalah batu karang tidak berulang lagi. Nasihat untuk anda, tidak perlu membuang bayam atau ubi bit daripada hidangan anda, tetapi elakkan menggabungkannya secara terus dengan limau dalam hidangan yang sama. Contohnya, jangan perah limau ke dalam salad bayam atau jus ubi bit. Gunakan minyak zaitun atau cuka epal sebagai ganti air limau semasa menyediakan sayur-sayuran ini. Minum air yang banyak untuk membantu buah pinggang menyingkirkan oksalat dengan lebih berkesan. Jika anda mempunyai sejarah batu karang atau buah pinggang yang lemah, sebaiknya rujuk nasihat doktor sebelum kerap mengambil sayur-sayuran ini bersama limau. Setelah mengetahui apa yang tidak patut digabungkan dengan limau, kini tiba masanya untuk kita bercakap tentang gabungan yang hebat, iaitu limau dan madu asli. Inilah pasangan emas untuk kesihatan, terutamanya bagi mereka yang berusia lebih 60 tahun. Mengapakah gabungan ini sangat baik? Tidak seperti gula putih, madu asli mengandungi enzim semula jadi, antioksidan dan bahan antibakteria. Apabila dicampur dengan air limau suam, bukan air mendidih, ia akan menghasilkan minuman berkhasiat yang membantu memperbaiki penghadaman, mengurangkan keradangan ringan, menguatkan sistem imun, melegakan sakit tekak dan membantu tidur lebih lena. Pada warga emas, jumlah asid semula jadi dalam perut akan berkurangan, menyebabkan proses penghadaman dan penyerapan nutrien menjadi lebih sukar. Walaupun limau membantu merangsang sistem penghadaman secara lembut, madu pula akan membantu menyaluti lapisan mukosa perut dengan lembut, mengurangkan kerengsaan dan menyokong penyerapan yang lebih baik. Satu kajian pada tahun 2018 dalam jurnal Frontiers in Pharmacology menunjukkan bahawa polyphenol dalam madu boleh meningkatkan imuniti dan melawan bakteria yang menyebabkan penyakit pernafasan. Apabila digabungkan dengan vitamin C dalam limau, badan anda akan mempunyai satu perisai pertahanan semula jadi untuk melawan selesma, demam dan jangkitan kecil. Pak Cik Mahmud, jiran saya yang berumur 72 tahun, setiap pagi akan minum segelas air limau suam yang dicampur madu asli. Beliau berkata, sejak mengamalkan tabiat itu, tekaknya tidak lagi kering, penghadamannya lebih selesa dan jarang sakit semasa musim sejuk. Selama setahun yang lalu, beliau tidak pernah terlepas walau satu pagi pun dan sentiasa memulakan hari dengan segelas limau madu suam seolah-olah satu ritual penjagaan diri. Cara bancuhan yang betul, perah separuh biji limau ke dalam cawan atau gelas keramik. Tambah satu sudu teh madu asli. Jika boleh pilihlah madu dari sumber tempatan. Tuangkan air suam sekitar 40,50 grad sekacau perlahan dan minum perlahan-lahan semasa perut kosong. Peringatan, jangan gunakan air yang terlalu panas kerana suhu tinggi akan memusnahkan enzim dan nutrien berharga dalam madu. Ini adalah satu tabiat kecil yang boleh mengubah keseluruhan sistem penghadaman dan sistem imun anda, terutamanya pada usia emas. Madu dan limau adalah pasangan lembut yang membantu menguatkan imuniti.
Gabungan limau dengan kunyit dan lada hitam pula adalah trio emas yang membantu mengurangkan keradangan, meningkatkan kesihatan sendi dan menyokong fungsi hati, sangat sesuai untuk mereka yang berusia lebih 60 tahun. Mengapakah gabungan ini sangat baik? Kunyit adalah sejenis rempah yang telah digunakan selama beribu-ribu tahun dalam perubatan tradisional India dan Asia. Komponen terpenting dalam kunyit ialah curcumin, sebatian yang mempunyai ciri anti radang, antioksidan dan sokongan detoks hati yang kuat. Walau bagaimanapun, curcumin sangat sukar diserap ke dalam darah jika diambil begitu sahaja. Dan inilah sebabnya mengapa limau dan lada hitam menjadi rakan kongsi yang sempurna. Asid dalam limau membantu mengaktifkan curcumin, menjadikannya lebih mudah diserap oleh badan. Bahan piperine dalam lada hitam pula membantu meningkatkan keupayaan penyerapan curcumin sehingga 2000%, satu angka yang menakjubkan. Oleh itu, apabila ketiga-tiga bahan ini digabungkan, anda bukan sahaja mendapat minuman berwarna keemasan, tetapi juga satu dos ubat semula, jadi yang membantu melawan keradangan, menyokong hati dan sendi dengan berkesan. Manfaat khusus, mengurangkan keradangan dan sakit sendi. Sangat berguna untuk mereka yang menghidap artritis, sakit lutut, sakit bahu atau mempunyai gejala kebas pada tangan dan kaki. Menyokong detoksifikasi hati, membantu hati berfungsi dengan lebih cekap, menyingkirkan bahan buangan, lemak berlebihan, ubat-ubatan dan toksin. Meningkatkan imuniti, mencerahkan kulit. Gabungan vitamin C dalam limau dan curcumin dalam kunyit membantu memberikan kesan antioksidan yang kuat, melambatkan proses penuaan semula jadi. Kisah dari kehidupan sebenar, Puan Halimah, 67 tahun, pernah mengalami sakit sendi tangan selama bertahun-tahun. Selepas mencari maklumat, beliau mula minum air suam yang dicampur limau, kunyit dan lada hitam setiap pagi dan menggelarnya sebagai minuman emas. Hanya selepas beberapa minggu, beliau merasa tangannya yang dahulu kaku sudah berkurangan, sendinya lebih fleksibel dan badannya penuh bertenaga. Kini ia telah menjadi tabiat harian yang tidak boleh ditinggalkan. Cara membuat minuman emas di rumah, sediakan kira-kira 200 ml air suam. Tambah separuh sudu teh serbuk kunyit asli. Masukkan sekubit kecil lada hitam yang dikisar halus, kira-kira 1,10 sudu teh. Perah, separuh biji, limau segar, kacau rata. Pilihan. Tambah sedikit madu asli jika anda mahukan rasa yang lebih sedap. Minum pada waktu pagi semasa perut kosong, ia boleh menggantikan kopi pagi, membantu menyegarkan, menghangatkan perut dan menjaga kesihatan sendi sepanjang hari. Selain kunyit dan lada hitam, satu lagi rakan kongsi limau yang biasa kita kenali ialah halia, sejenis rhizom kecil tetapi menyimpan kekuatan alam yang hebat. Apabila digabungkan dengan limau dalam air suam, halia menjadi sejenis penawar ajaib yang membantu melancarkan peredaran darah, penghadaman dan mengurangkan sakit-sakit sendi, sangat berguna terutamanya untuk warga emas yang sering mengalami gejala tangan dan kaki sejuk, kembung perut atau sakit sendi. Mengapakah limau plus halia adalah gabungan yang hebat? Halia mengandungi dua kumpulan sebatian aktif berharga iaitu gingerol dan shogol yang mempunyai keupayaan untuk mengurangkan keradangan, melegakan kesakitan, merangsang penghadaman dan membantu memanaskan badan dari dalam. Sementara itu, limau membekalkan vitamin C yang membantu menguatkan imuniti, melawan pengoksidaan dan menyokong metabolisme. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, halia membantu darah mengalir dengan lebih baik, memanaskan tangan dan kaki serta mengurangkan gejala sejuk dan kebas. Limau pula membantu hati dan perut berfungsi dengan lebih lancar, menyokong penghadaman dan penyahtoksikan. Kedua-duanya bersama-sama menghasilkan minuman yang memanaskan dari dalam keluar, sangat baik untuk kesihatan warga emas. Penjelasan saintifik. Banyak kajian moden telah membuktikan perkara ini. Jurnal Ethnopharmacology menunjukkan bahawa halia membantu meningkatkan kelajuan penghadaman, membuatkan makanan bergerak melalui perut dengan lebih cepat dan mengurangkan masalah kembung serta senat.
Journal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine pula menerbitkan bahawa penghidap arthritis yang mengambil halia secara kerap mengalami penurunan tahap kesakitan dan kekakuan sendi yang ketara. Selain itu, limau dan halia juga membantu menurunkan tekanan darah secara ringan, meningkatkan peredaran darah, mengurangkan keradangan saluran pernafasan dan memperbaiki kualiti tidur. Pak Cik Kazim, 70 tahun, yang tinggal di Cameron Highlands, setiap pagi akan membancuh teh halia suam dengan limau dan sedikit madu. Dahulu beliau sering mengalami kesejukan pada tangan dan kaki serta sakit sendi apabila cuaca menjadi sejuk. Tetapi selepas beberapa bulan, beliau menceritakan bahawa badannya terasa lebih hangat, pergerakannya lebih lincah dan selera makannya bertambah baik. Kini, segelas limau halia telah menjadi ritual yang tidak dapat dipisahkan setiap pagi. Cara membancuh teh limau halia dengan betul. Potong 3,4 hiris halia segar setebal kira-kira setengah ruas jari dan masukkan ke dalam cawan. Tuangkan air mendidih dan rendam selama 5,10 minit untuk membolehkan minyak pati halia keluar. Apabila air menjadi suam, sekitar 50 gra berakan separuh biji limau segar. Tambah 1 sudu teh madu asli untuk rasa yang lebih sedap dan meningkatkan ciri antibakteria. Minum perlahan-lahan pada waktu pagi atau 30 minit selepas makan. Ini adalah minuman yang membantu memanaskan badan, mengurangkan keradangan, menyokong penghadaman dan memperbaiki kesihatan jantung. Sampai di sini, tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah mempunyai gambaran keseluruhan tentang limau, buah kecil yang biasa kita lihat tetapi menyimpan kekuatan yang besar jika kita tahu cara menggunakannya dengan betul. Limau boleh menjadi ubat dan pada masa yang sama boleh menjadi racun. Limau bukanlah sesuatu yang buruk, malah ia sangat baik untuk badan. Tetapi apabila digabungkan secara salah, ia boleh mengganggu sistem penghadaman, meningkatkan risiko batu karang atau menjejaskan paras gula dalam darah, terutamanya pada warga emas. Sebaliknya, apabila digabungkan dengan cara yang betul, limau menjadi rakan kongsi yang hebat untuk membantu anda memperbaiki penghadaman dan penyerapan nutrien, menguatkan imuniti, memanaskan badan, mengurangkan radang sendi, serta membantu hati, jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan lebih cekap. Dan yang paling penting, ia membantu anda merasa sehat, ringan dan penuh bertenaga setiap hari. Pada usia ini, kesihatan tidak terletak pada perubahan besar atau ubat-ubatan mahal, tetapi pada pilihan-pilihan kecil yang tepat dan menyayangi badan setiap hari. Jangan anggap limau hanya sebagai minuman masam, tetapi lihatlah ia sebagai kunci kecil yang membuka sumber tenaga kehidupan yang melimpah. Minum dengan cara yang betul akan membantu anda menjadi sehat dan awet muda serta penghadaman yang baik. Minum dengan cara yang salah akan menyebabkan keletihan, gangguan sistem dan merosakkan buah pinggang. Dengarlah badan anda sendiri dan pilihlah gabungan yang semula jadi, selamat dan paling lembut untuk diri anda. Jika anda merasakan video hari ini telah membantu anda memahami perkara-perkara baru, sila komen nombor 1 di bawah ya. Dan jika anda masih mahu mencuba dan meneroka lebih lanjut, sila komen nombor 0. Jangan lupa tekan butang langgan saluran kesihatan warga emas agar tidak terlepas petua-petua penjagaan kesihatan yang paling mudah, semula jadi dan berkesan untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Jagalah diri baik-baik kerana anda berhak untuk menjalani kehidupan yang sihat dan bahagia setiap hari.